Tapi selalu Parlimen akan berjumpa naikkan gaji dia sendiri. Kenapa dia tak naikkan pelasan cukai ni? First and foremost saya nak betulkan, actually bukan idea saya dulu, sebenarnya saya diminta komen tentang apa yang diberi pandangan oleh Lim Guang Eng sebenarnya. Lim Guang Eng. Lim Guang Eng yang mencadangkan bahawa dinaikkan pelepasan cukai individu daripada RM9,000 kepada RM12,000 mengikut kos sara hidup. Jadi kita fikir RM12,000 okey fair lah, sebulan RM1,000 makna dia dalam setahun. Memanglah kerajaan ada menambahkan memberikan pelepasan cukai lain seperti you beli gadget, RM2,500, hantar anak dinaikkan pada RM3,000. Kalau belajar universiti naik kepada RM8,000 kan. Whereas kalau pelepasan cukai yang RM9,000 ni pendapatan dia potong siap-siap dah. Siap-siap betul. Itu. Jadi perlu dilihat betapa kos sara hidup telah meningkat banyak pada tahun 2008 sampai sekarang. Berapa tahun tu kan? Dah dekat nak masuk 2008 sampai sekarang dah nak 2028. Kan? Dah 18 tahun lah. Kalau 2026 kan. Lepas tu perlukan dia tengok balik lah. Kan? Itu yang harusnya menjadi pertimbangan lah kerajaan mungkin untuk disuarakan oleh mantan ahli parlimen kan, Lim Guang Eng sendiri, dan kita nak juga nak melihat benda tu sebenarnya baik untuk rakyat ya, terutamanya golongan yang selalu yang bayar cukai sebanyak ni M40 lah. M40 yes, yang selalu dikatakan tersepit lah. Tersepit kat tengah tu kan. Dia memang dia dapat tu, tapi kalau dia tak ada tahan nak pergi sekolah, anak dia bujang. Lagi banyak dia kena potong. Betul.